kita nak masak sashimi apa segala pun sustainable. Sashimi, kita masak sashimi. So kali ni hari gang, Bos Ijan nak belanja tim Bos Ijan, benda yang fresh, semua hidup. Semua hidup. So biasa kalau kita beli kan yang dah beku, korang tengok color dia masih leher tak patah lagi sebab Bos Ijan beli tadi hidup lagi. Cuma ni dah bawa balik jauh. Adalah setengah yang mungkin hidup lagi. Dengan yang saiz-saiz dia super-super ni. Yang saya tak pernah nampak ni, Bos pernah makan ke benda tadi? Ini aku tak pernah makan tapi aku teringin sangat nak makan. So ni kita habis tadi total something RM3,000. Hanya sekadar ada sotong gurita hidup juga untuk Oyat. Dan ini hidup, lobster pun tadi hidup. Hidup lagi, hidup lagi. Kaki dia plak. Senang kata totally barangnya masih hidup semua kecuali scallop ni lah. Scallop ni dah meninggoy, lain semua totally hidup. Dia gerak-gerak ni. So saja nak belanja tim Bos Ijan ni benda-benda hidup untuk rasa kemanisan, keenakan bila kita bercuti. Wah, Bos Ijan ada dapur baru. Oh yeah. So this is gudang Bos Ijan. Ada barang kita kasih soul. Tiba. Kap, barang sudah habis. Orang tengah masak seafood, dia orang panggil suruh balik. Apalah dia orang ni, woi. Kau tengok ni. Ini woi. Bos Ijan tengah masak seafood lagi dipanggil balik, kontena turun. Habis ni dah Sol. Tengok ni Sol. Sana berderet gang, woi. Sol kabeh, woi. Sol. Jom buka kontena barang kosong, woi. Unboxing. Apa ni bos siput? Siput Ini siput satu kontena gang. Woohoo. One more.